Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabat. Alhamdulillah, Sekolah Menengah Islam Hidayah sentiasa berusaha melakukan penambahbaikan bukan sahaja dalam aspek pendidikan pelajar, bahkan juga dalam pengurusan dan pentadbiran sekolah. Semua ini demi memastikan Sekolah Menengah Islam Hidayah terus kekal relevan, profesional dan menjadi contoh kepada institusi lain. Jika kita imbas kembali, dahulu setiap dokumen penting sekolah disimpan dalam bentuk fail fizikal. Setiap unit dan bahagian perlu menyediakan almari besar, rak yang penuh dan bilik khusus hanya untuk menyimpan fail. Apabila memerlukan dokumen tertentu, kita perlu mengambil masa untuk mencari, membuka satu persatu dan kadang-kala berdepan dengan risiko dokumen tersalah letak, hilang atau rosak dimakan masa. Alhamdulillah, kini Sekolah Menengah Islam Hidayah melangkah lebih jauh dengan memperkenalkan inisiatif yang dimagamkan oleh unit kualiti bagi menggantikan sistem fail fizikal, lalu menjadikan segala pengurusan lebih tersusun, lebih selamat dan lebih mudah. Sistem ini bukan sekadar tempat simpanan digital, tetapi sebuah platform yang direka agar dokumen mudah dicapai oleh pengetua dan ketua unit untuk semakan serta pemantauan. Kelebihannya sangat jelas. Kita tidak lagi bergantung kepada fail fizikal yang memakan ruang dan kos pembelian fail dan peralatan penyimpanan dapat dijimatkan. Juga, segala dokumen kini lebih sistematik, boleh dicapai di mana-mana dan sentiasa kemas serta tersusun. Pendek kata, sistem ini menjadikan SMEH bergerak seiring dengan perkembangan teknologi ke arah pengurusan yang lebih profesional. Bagi guru-guru pula, sistem e-file membawa kemudahan yang sangat besar. Bayangkan sebelum ini, apabila kita memerlukan satu dokumen, kita perlu menunggu salinan fizikal atau meminta daripada rakan sekerja. Kini, dengan sistem baru ini, semua dokumen soft copy tersedia dalam talian. Guru boleh mendapatkannya dengan beberapa klik sahaja. Dokumen juga mudah dikemas kini tanpa perlu risau tentang kesilapan cetakan atau kehilangan salinan asal. Lebih menarik, akses kepada dokumen ini terbuka kepada semua guru, menjadikan perkongsian maklumat lebih telus, cepat dan efisien. Salah satu ciri yang paling istimewa dalam sistem ini ialah home profile guru. Di sini terkumpul semua pautan penting yang diperlukan oleh seorang guru di SMEH. Melalui profil ini, guru boleh mengakses dokumen rancangan mengajar, maklumat kelas, senarai nama murid dan butiran terperinci tentang pelajar yang diajar. Selain itu, profil ini turut menyediakan maklumat tentang kelab, persatuan dan aktiviti co-curriculum yang guru kendalikan pada tahun semasa. Dengan kata lain, home profile guru adalah pusat maklumat peribadi yang direka khusus untuk memudahkan tugasan harian guru. Sistem e-file ini tidak hanya memudahkan kerja, tetapi ia juga menyumbang kepada budaya kerja yang lebih profesional dan efisien. Kita sedang bergerak daripada budaya bertumpu kepada kertas kepada budaya digital yang lebih lestari. Ini sejajar dengan visi sekolah untuk melahirkan bukan sahaja pelajar yang cemerlang, tetapi juga warga kerja yang berdisiplin, tersusun dan maju ke hadapan. Akhir kata, sistem e-file SMEH adalah simbol kesungguhan kita untuk berubah dan memperbaiki diri. Ia adalah langkah penting dalam perjalanan kita menuju pentadbiran yang lebih baik, yang lebih sistematik dan lebih profesional. Semoga dengan adanya sistem ini, guru-guru dapat melaksanakan tugas dengan lebih mudah, pihak pentadbir dapat memantau dengan lebih efektif dan sekolah dapat terus maju sebagai sebuah institusi pendidikan Islam yang unggul. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam membangunkan sistem ini, khususnya unit kualiti Sekolah Menengah Islam Hidayah. Marilah kita sama-sama manfaatkan peluang ini demi kebaikan kita semua dan demi masa depan pendidikan Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.